Gaji 1,007 mampu ke nak pakai kapten ni? So, jom Eva tunjuk. Untuk harga bulanan Y16 ni, bulanan serendah RM331. Untuk Z15GT ni pula RM256 sahaja. Daripada segi servis minyak hitam, anggaran dalam 40 hingga ke 60 lah. Itu pun sekali dengan oil filter tau. Daripada segi petrol pula, anggaran bulanan dalam RM80. Tapi kalau tak cukup, korang boleh isi lagi sebab minyak kan naik. Dan last sekali, yang ini yang selalu korang lupa, nak hidupkan insurans dan juga road tax. Untuk road tax dan juga insurans, korang kena get ready dalam RM430. Untuk monthly dia, korang kena standby dalam RM35 untuk sebulan lah. Untuk Z15GT ni pula, disebabkan spek dia rendah sikit, so untuk insurans road tax bulanan serendah RM322 lah. Itu anggaran tau. Monthly dia korang kena standby dalam RM26. Macam tu. So, lepas dah buat kira-kira, untuk Y16 ni korang kena get ready serendah RM470. Tapi untuk Z15GT ni pula, bulanan korang bawah daripada RM400 yang korang kena standby. So, korang mampu ke tidak? So, untuk you guys yang berminat dengan kedua-dua motor ni, jangan lupa untuk tekan apply now dekat bio dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.